kita membincangkan tentang leads. Ingat lagi ke leads? Leads apa benda? Leads adalah orang yang berpotensi untuk membeli produk anda. Leads ini adalah orang yang berpotensi membeli produk anda. Jadi bila kita jalankan jualan kita di online, kita memerlukan leads. Orang-orang sales ini memerlukan leads. Jadi mendapatkan leads ini ada dua cara. Cara yang pertama, anda boleh dapatkan leads dengan membuat iklan. Okey, dapatkan teknik dan juga strategi bagaimana anda menyusun iklan anda di social media menggunakan iklan-iklan di social media lah. Kalau anda buat di TikTok, anda pastikan selepas anda buat iklan, so dapatkan numbers, okay, supaya apa? Orang sales ini kita boleh uruskan leads tersebut. Okay, yang kedua, kita boleh dapat leads kita dengan organik. Okay, dengan organik. Ada yang kata buat zero cost marketing kan. Jadi anda boleh dapatkan dua kaedah ini, sama ada iklan dan juga organik untuk anda dapat leads. Okay, jadi kerja-kerja orang sales ini, kerja-kerja yang melibatkan penjualan ini, kita kena ada leads lah. Kalau tak ada lead, macam mana kita nak menguruskan kita punya prospek-prospek kita. Jadi sambil-sambil itu, saya memberi anda topik besar di sini adalah apakah yang saya ingin kongsikan kepada anda. Saya nak ingatkan kepada anda bahawa penjualan melalui online ini, kos untuk mendapatkan leads, kos untuk mendapatkan seorang pelanggan sangat-sangatlah mahal. Okay, siapa setuju kat sini? Kos mendapatkan pelanggan di social media ini ataupun penjualan online ini sangat-sangatlah mahal. So jadi bagaimana anda nak menguruskan leads ini supaya apa? Anda dapat tukar mereka. Pertama, tukar kepada pembeli. Kedua, daripada pembeli tukar kepada pelanggan. Maksudnya mereka ni dah beli produk anda berkali-kali. Di dalam buku Pecah Telur ini adalah buku yang baru terbit. Okey, baru terbit, baru sangat, panas lagi. Baru terbit, yang mana buku ini hardcover. Buku ini memberikan anda satu kejelasan tentang penjualan online. Okey, di sini tuan-puan, buku ini ada 30 topik kesemuanya. Betul ke saya pin buku Pecah Telur?